Okay, so selain daripada features kat atas ni, ada juga features lain yang mana kita tak nampak kat atas ni, sebab atas ni ialah quick favourite kita. Yang biasa orang akan buat top up, sell, withdraw dan juga tengok history. Dia jarang nak tengok yang bab-bab lain macam Arahno, semua tu lah. So yang tu kita boleh tekan kat bawah ni, tekan Gold Accumulation Program. So kita akan nampak juga baki kita, kalau emas berapa, silver berapa. So sama macam tadi, ada features buy yang top up tu, and then juga features sell untuk jual. Kat sini baru kita nampak Arahno. Arahno ni ialah untuk kita pajak lah, ataupun kita gadaikan emas yang ada. Withdraw, account dan juga history. Account ni kita boleh tengok butiran lanjut, berapa banyak average price yang kita dah spend untuk setiap 1 gram. Macam contoh ni, average price ni untuk gram emas saya dalam Malaysia, sebab dia ada dua, Indonesia dengan Malaysia. Public Gold ni dia ada Public Gold Indonesia dan juga Malaysia. Kalau you beli melalui website Indonesia, dia akan appear kat sini lah. You boleh tengok refer Malaysia punya column dekat sini. So kalau kat sini nak tengok kan, available gram ada 76 gram. Dengan purata pembelian saya sebanyak 76 gram ni ialah RM415. Jauh lebih rendah berbanding harga hari ni yang kita tengok tadi, RM571 kan. So that's the beauty bila kita buat simpanan dalam account Gap ni. Tak perlu risau sangat pasal harga tu. Selagi emas tu kita kumpul, selagi kita simpan emas tu, kita akan nampak pemurataan harga. Kita boleh gunakan konsep pemurataan harga dalam ni. Okay, so itu ialah dashboard account Gap yang sebersikit you all boleh tahu dan perlu tahu. Okay.